telah diperolehi selama 7 hari riman pertama, iaitu 22 April hingga 28 April. Okey, semakan mendapati 2 orang suspek masuk ke Malaysia pada bulan Mac 2026 dengan menggunakan pas lawatan sosial yang akan tamat pada Jun 2026, manakala seorang lagi suspek tiada rekod pergerakan masuk ke Malaysia. Suspek pula ni suspek yang ini mangsa pula telah masuk ke Malaysia pada 2016 dan semakan lanjut dapati dan hasil perbincangan dengan kedutaan Korea, kita dapati pasport suspek ni telah dibatalkan dan red notice Interpol telah dikeluarkan terhadap mangsa. Jadi mangsa ini dikendaki oleh polis Korea untuk siasatan Korea Selatan untuk siasatan mereka lah. Okey, kes disiasat di bawah Seksyen 3/1 Akta Pencolekan 1961, iaitu mencolek untuk wang tebusan, dan jika disabitkan kesalahan hendaklah dihukum penjara tidak kurang dari 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun dan disebat.